Assalamualaikum kepada semua rakyat Malaysia. Ini benda yang perlu korang hati-hati dan perlu korang sebaukan sebab Malaysia sekarang tengah jadi sasaran kepada pro-CI iaitu Israel. Memang betul Bank Negara Malaysia dia keluarkan statement yang berbentuk amaran kepada semua rakyat Malaysia bahawasanya pro-CI ni dia akan menyerang. Ada 10 hacker yang akan menyerang institusi kewangan negara Malaysia. Macam korang tahu sebelum ni Dragon Force hacker daripada Malaysia ni dia telah mendedahkan identiti Israel dan sekarang dia tengah buat serangan balas kepada hacker Malaysia dan institusi kewangan Malaysia ni. Ada 10 hacker yang akan serang ke Malaysia yang dibantu oleh hacker-hacker India. Buat sementara ni korang jangan tekan link sebarangan. Kepada yang dapat email-email ke, pastikan kesahihan yang betul baru korang akan buat transaction. So korang kenalah hati-hati. Kan pro-CI ni dia memang kejam geng. Macam-macam dia boleh buat. So aku nak minta korang sebarkan video ni supaya tak terjadi kepada keluarga-keluarga kita, kepada kawan-kawan kita yang lain.